borak sedikit lah, boleh tak? Kalau buat multitasking ni, kau rasa lebih efektif atau tidak? Lebih berkesan atau tidak? Result lagi dapat cepat atau nah? So, aku rasa bila kau buat terlalu banyak multitask sebab nak kejar satu projek menjadi atau kau nak kerja siap dengan cepat, boleh tak tanya diri, kualiti tu ada efek atau tidak? Sebab aku rasa, let's say, multitasking boleh jadi bahaya juga, especially kau tengah driving. Ni dari segi undang-undang lagi confirm salah lah. Driving sambil main laptop, driving sambil calling, driving sambil siapkan dokumen, isi borang, sign, baca terma-terma syarat dekat kontrak. Aku tak cakap aku pernah buat, tapi benda-benda macam ni wujud tau, yang bila aku tengok member buat macam ni, bila aku duduk sebelah dia macam asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullahalazim, dah beristighfar dah bila member buat macam tu. So, minta maaf ya polis on behalf of kawan-kawan driver aku yang tak bertanggungjawab sangat. Okay, so bukan saja multitasking dalam kereta saja, dalam multitasking dari segi kerja. Sebab skill tu mungkin diperlukan, yes, multitasking. Cuma kalau overly multitasking mungkin ada reverse effect, boleh ada negative effect sekali. So of course multitasking takut kita bila buat berbagai-bagai step lagi menghafal saja, tak faham pun kerja tu, tak faham pun skop tu, perjalanan tu, kenapa kita buat kerja macam tu, step berbagai-bagai kita hafal saja buat sekadar untuk siap. Pernah tak member ajar kau, kalau kau nak kerja, work to finish, bukan work to deliver. Terbalik, work to deliver, work to finish, jangan. Okay, so aku believe multitasking ni mungkin diperlukan, adalah skill yang diperlukan, cuma kita tak boleh buat di setiap aspek hidup kita. Okay, sambil tidur sambil itulah nak kena sambil tidur lah kan. Okay, even masa kita tidur pun kita nak fikir pasal kerja, nak multitask sangat, tak boleh, nanti mengganggu sleep. Sebab kalau ganggu kita punya waktu tidur yang berkualiti tu hancur, waktu kualiti tidur tu dah di effect lah kan. So kita punya productivity the next day barai. Kesihatan lah mungkin terjejas. Dan aku boleh bagi tahu kau, kalau orang kaya ni, number one, dia jaga kesihatan dahulu. So kalau let's say kerja malam, shift malam, aku suggest pagi ke petang tu jangan tidur saja, pergi keluar bersenam. Ni pasal bersenam pula kan. So that's why kita kalau boleh kalau kita skill multitask diperlukan, kena jaga kesihatan, kena jaga mindset, jaga networking circle kita masa kita satu arah saja, masa tak boleh patah balik macam cerita gadis masa, tak boleh, tapi cerita tu best kan. Okay, so anyway, bila kita terlalu multitask, kemungkinan lagi merugikan masa daripada kau rasa macam mana tu menjimatkan masa. Tapi don't worry, especially kalau pandai multitask ni, kalau kita pandai arrange, kita ada definisi multitask sendiri kan. So contohnya kita tengah nak upload video, kita contohnya upload video ni lambat kan, time tu kita rasa kita kena masak dan upload video. Kita jangan buat masak dan upload video, kita upload video tu dahulu kemudian masak. Atau semasa nak belajar sesuatu, nak dengar guru-guru di YouTube kan, boleh sambil masak. Macam itulah multitasking yang kau boleh buat. Tapi kalau let's say kau dekat site construction, ambil kau site construction pula, bukan office site construction, aku rasa kalau kau nak dengar sifu guru dekat YouTube sambil kat construction site tu tak sesuai. So guys, take note benda ni, apa yang aku nak try sampaikan ni, aku rasa kau dah tahu. And guys, jangan lupa untuk subscribe video ni for more future contents. Jangan lupa like video ni so that channel ni kembang biar ramai orang lagi dapat tahu kewujudan channel community ini. Dalam community ini, of course, ada 5 founder termasuk aku, dan of course kita ada partners dan clients. So media service memang Moneyhood buat. Kita orang sekarang tengah developing kan kita punya skill dari segi teknologi, AI, automation, semua tu. Yes, berbagai-bagai background yang tak ada kena-mengena pun dengan coding, programming, kita pun tengah still upskill kan. Kita still rasa kita nak lengkapkan lagi banyak
kemahiran. So that of course kita dapat utilize teknologi dengan baik. So jangan lupa untuk share video ni kepada family member, live pula. Video ni boleh di copy link and share kepada group chat family, bagi tahu diorang yang Moneyhood Community ni adalah satu networking ekosistem yang baik punya, yang holistik. Okay, jumpa lagi next video. Aku Daniel. Thank you for watching. Jumpa lagi.